Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Majunur, matrik nombor 28347, pembicaraan BKN, asas perkawanan. Okey, analisis satu harga dan kos. Harga jualan dan seunit RM600,000 atau 30 unit dalam RM20. Okey, jumlah kos berubah RM300,000 tambah 15% kali RM300,000. Dalam jumlah dia 345,000, RM345,000 lah. Kos perubahan seunit RM345 atau RM30,000, bersama dia ialah RM9.50. Atau kos tetap ialah RM60,000, tambah RM20,000 dan tambah RM30,000 dan tambah RM9,000. Totalnya ialah RM126,000. Sekian untuk analisis pertama. Terima kasih. Salam. Untuk pembicaraan topik 2, analisis kedua, sasaran untung 30%. Sasaran untung 30% kali RM600,000, persamaan dia RM180,000. Untuk unit diperlukan ialah Q, kos tetap dan tambah saraan untung atau migran seunit, dan Q ialah RM126,000 tambah RM180,000 slash 85 atau Q RM360,000 seunit untuk kos yang ditetapkan. Sekian. Salam. Untuk topik seterusnya, topik 3, harga baru. Kos berubah ialah 11.50 kali RM30,000. Total ialah RM345,000 dan kos tetap ialah RM126,000. Manakala pendapatan operasi sasaran 30% per segi RM30,000. Persamaan ialah RM30,000 per tolak RM345,000 dan tolak 126 ialah dapat 0.30 atau RM30,000. 30 persegi atau tolak 47.000, jadinya ialah persamaan RM9,000 P. Dan untuk seterusnya RM21,000 P, bagi dapat persamaan dia ialah RM471,000 dan P ialah 2243 untuk analisis harga barulah. Sekian. Assalamualaikum, Miss. Saya Noraniza Sofia binti Rabudin, nombor matrik 283285. Saya akan membentangkan analisis 4. Analisis 4 fokus pada kesan kenaikan kualiti produk, kos berubah naik, kos tetap iklan naik, tetapi volume jualan dijangka naik 200%. Okey, daripada soalan, jualan seunit semasa adalah 30 unit, jualan selepas rancangan naik 200%, RM30,000 darab dengan 3 bersamaan dengan 90 unit. Okey, untuk harga jualan kekal RM20 ini kita boleh dapat dalam analisis sebelum ini. Kos berubah semasa 50% daripada jualan seunit. Kos berubah asal RM10 bersamaan dengan 50% darab dengan 20. Okey, kos berubah baru 55 daripada jualan seunit sama dengan kos jualan seunit baharu. 55 darab dengan 20 sama dengan RM11. Okey, kos tetap asal RM126,000. COGC tetap dengan RM60,000 tambah dengan iklan tetap RM15,000, sewa RM12,000, gaji RM30,000 dan insurans RM9,000. Okey, ini contoh bukan contoh kos tetap asal. Dan seterusnya iklan tetap baru RM15,000 tambah RM2,000 tambah RM17,000. Okey, kos tetap baru bersamaan dengan RM128,000. Okey, untuk kiraan untung di bawah rancangan baru, jualan baru RM90,000 darab dengan 20 bersamaan dengan RM1,800,000. Okey, kos berubah baharu bersamaan dengan RM90,000 darab dengan RM11 bersamaan dengan RM990,000. Margin sumbangan baru bersamaan dengan RM1.8 juta tolak dengan RM990,000 bersamaan dengan RM810,000. Okey, pendapatan operasi baru, margin sumbangan baru tolak dengan kos tetap baru bersamaan dengan RM810 tolak RM128,000 bersamaan dengan RM682,000. Okey, jika dibandingkan dengan
keadaan asal, pendapatan bersih RM84,000. Dalam rancangan baru ini meningkatkan keuntungan yang sangat besar kerana kenaikan volume jualan melebihi kesan kenaikan kos berubah dan iklan. Okey, hal ini juga berlaku kerana peningkatan kualiti produk menyebabkan kos berubah seunit meningkat daripada 50% kepada 55% daripada harga jualan dan kos tetap iklan turut bertambah. Namun, jualan unit dijangka meningkat 3 kali ganda sekaligus meningkatkan lagi margin sumbangan keseluruhan syarikat. Okey, walaupun margin sumbangan per unit berkurang kerana kos berubah lebih tinggi, jumlah margin keseluruhan melonjak kerana volume unit itu meningkat dengan ketara menyebabkan pendapatan operasi naik daripada RM84,000 kepada sekitar RM682,000. Okey, berdasarkan analisis CVP, rancangan ini meningkatkan lagi kualiti dan iklan ini dengan wajar dipertimbangkan kerana memberi impak yang positif yang besar kepada keuntungan dengan syarat peningkatan jualan mestilah 200% adalah sangat realistik dan pasaran benar-benar menerima penambah kualiti tersebut. Seterusnya analisis 5. Okey, untuk analisis 5, okey, kita ada dua perbandingan iaitu perbandingan yang pertama A, naikkan komisen ejen kepada 20% ataupun B, guna kaki tangan jualan sendiri dengan gaji tetap dan komisen 5%. Okey, untuk tetapan asas guna jualan semasa, kita menganggap jualan kekal RM600,000 bersamaan dengan 30,000 unit darab dengan RM20 seperti tahun 2025. Kos berubah COGC berubah bersamaan dengan RM300,000. Kos tetap lain bersamaan dengan RM126,000. Okey, untuk pilihan ejen A dengan komisen 20%. Komisen 20% ini RM600,000 daripada 20% komisen bersamaan dengan RM120,000. Okey, jumlah kos berubah RM300,000 tambah dengan komisen RM120,000 bersamaan dengan RM420,000. Okey, untuk margin sumbangan bersamaan dengan jualan RM600,000 tolak dengan kos berubah RM420,000 bersamaan dengan RM180,000, manakala pendapatan operasi bersamaan dengan margin sumbangan RM180,000 tolak kos tetap RM126,000 bersamaan dengan RM54,000. Seterusnya kita tengok pilihan B iaitu kaki tangan jual sendiri. Kaki tangan diletakkan seramai 6 orang. Okey, gaji setiap tahun untuk 6 orang darab dengan 500 darab dengan 12 bulan bersamaan dengan RM36,000. Komisen baru 5% darab dengan RM600,000 bersamaan dengan RM30,000 untuk kos berubah. Jumlah kos berubah sama dengan COGS berubah RM300,000 tambah dengan komisen RM30,000 bersamaan dengan RM330,000. Manakala kos tetap baru bersamaan dengan RM126,000 tambah RM36,000 bersamaan dengan RM162,000. Okey, untuk margin sumbangan pula, jualan RM600,000 tolak dengan kos berubah RM330,000 bersamaan dengan RM270,000 dan pendapatan operasi secara keseluruhan RM270,000 tolak dengan RM162,000 bersamaan dengan RM108,000. Okey, jadi pada para jualan yang sama, pilihan B iaitu kaki tangan sendiri tambah dengan 5% komisen memberi keuntungan yang 2 kali ganda berbanding komisen kepada ejen 20%. Okey, dari sudut analisis CVP pula, struktur kos dalam pilihan B lebih menguntungkan kerana kadar komisen yang lebih rendah mengurangkan kos berubah setiap ringgit jualan, lalu meningkatkan lagi margin sumbangan walaupun kos tetap gaji bertambah. Okey, dengan andaian jualan yang tidak jatuh
Pendapatan operasi di bawah sistem kaki tangan jualan sendiri ini, iaitu 108,000, adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan sistem ejen dengan komisen 20% iaitu 54,000. Maka syarikat lebih wajar mempertimbangkan untuk membentuk pasukan jualan dalaman. Okey, namun begitu pengurusan juga perlu mengambil kira resiko praktikal seperti keupayaan mengurus kaki tangan sendiri, latihan dan disiplin, kerana peningkatan kos tetap akan menjadi beban jika jualan turun dengan ketara pada masa hadapan. Okey, seterusnya analisa 6. Cadangkan strategi terbaik untuk tahun 2025 dengan merujuk kepada dapatan analisis 1 dan 5. Okey, yang pertama strategi harga volume jualan. Berdasarkan analisis 2 dan 3, sasaran pendapatan bersih 30% memerlukan sama ada peningkatan unit jualan kepada kira-kira 36 unit atau kenaikan harga kepada sekitar RM22.43 seunit jika volume kekal 30,000 unit. Okey, secara praktikalnya strategi yang lebih mampan ialah gabungan sedikit kenaikan harga dengan usaha meningkatkan volume melalui promosi dan memperluaskan pasaran berbanding bergantung kepada kenaikan harga semata-mata yang berisiko untuk menurunkan permintaan. Okey, yang kedua adalah strategi kualiti pemasaran. Okey, analisa 4 menunjuk bahawa kenaikan kualiti produk yang menyebabkan kos berubah naik kepada 55% daripada jualan seunit dan iklan tetap meningkat kepada 2,000. Masih menghasilkan peningkatan keuntungan yang sangat ketara apabila jualan unit dijangka naik 200%. Oleh itu, syarikat wajar mempertimbangkan strategi penjenamaan dan kualiti premium disokong dengan kempen pengiklanan yang agresif kerana analisis CVP ini menunjukkan volume bertambah mampu menampung kos tambahan dan meningkatkan pendapatan operasi. Okey, seterusnya strategi struktur komisen dan sumber manusia jualan. Okey, daripada analisis 5, sistem kaki tangan jualan sendiri dengan gaji yang tetap dan komisen 5% menghasilkan pendapat operasi yang lebih tinggi berbanding menaikkan komisen ejen kepada 20% pada tahun jualan yang sama. Okey, justeru itu strategi yang dicadangkan ialah membentuk satu pasukan jualan dalaman bagi mengurangkan kos berubah pada jangka masa yang panjang dan meningkatkan margin sumbangan dengan syarat syarikat bersedia menguruskan kos gaji dan latihan secara berdisiplin. Okey, seterusnya strategi kawalan kos pemantauan CVP berterusan. Selain fokus kepada jualan pengurusan, perlu memantau dan mengawal kos berubah serta kos tetap supaya margin sumbangan per unit kekal kompetitif. Literatur CVP menekankan bahawa kepentingan penggunaan analisis CVP secara berterusan untuk menilai titik pulang modal, margin keselamatan dan kesan perubahan harga, volume serta kos tetap keuntungan supaya keputusannya lebih strategik dan sentiasa disokong oleh data, bukan andaian. Okey, secara keseluruhannya, strategi terbaik untuk 2025 adalah menggabungkan yang pertama peningkatan kualiti dan pemasaran bagi melonjakkan volume jualan. Okey, yang kedua pelarasan harga yang munasabah selaras dengan nilai produk. Yang ketiga pembentukan pasukan jualan dalaman dengan struktur komisen yang lebih efisien. Dan yang keempat iaitu kawalan kos serta pemantauan CVP secara berkala. Pendekatan bersepadu ini selarui dengan cadangan kajian yang lepas yang menunjukkan bahawa analisis CVP berkesan menggunakan asas untuk merancang sasaran keuntungan, strategi harga dan pengurusan kos dalam perniagaan. Okey, Miss, ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih, Miss.